Untuk menuju status negara AI menjelang 2030, peruntukan aktiviti RDCI rentas kementerian hampir 5.9 bilion ringgit. Ini termasuk potongan cukai tambahan 50% diberi kepada PMKS bagi pembelanjaan kos latihan berkaitan AI dan keselamatan cyber yang diiktiraf oleh MyMahen National AI Council for Industry. Kita perlu sovereign cloud. Kita tidak boleh bergantung kepada kaedah lama, apalagi setelah Cloud Act diperkenalkan di Amerika Syarikat yang mempunyai kuasa untuk menerobos kepada semua. Maka sebab itu SKMM menyediakan pelaburan 2 bilion ringgit untuk melengkapkan sovereign cloud yang menjamin keselamatan negara kita sendiri. 53 juta ringgit geran pecutan digital Malaysia disediakan. Ini untuk teknologi AI, blockchain dan kuantum.